Soalan seterusnya, soalan nombor 4. 59.395 bagi dengan 16. So, apabila melibatkan bagi 2 digit ni, mana kena buat sifir 2 digit lah. Okey, so buatlah sifir 2 digit dulu. Iaitu sifir 1 dengan sifir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey, so yang pertama kita dapat sifir 16. Yang kedua, sebab ada 3 digit, so ditambah yang depan akan jadi 32. Begitulah seterusnya. Ditambahkan yang depan ini. Yang belakang kita biarkan saja. Itu sifir 6. Okey, so cikgu buat dulu. Okey, cikgu. Okey, dah siap dah sifir 16. Buatlah macam ni, bentuk lazim. Tambah 5. Okey, bentuk lazim. 59.395 bagi dengan 16. Okey, kita dah tahu maknanya kalau SAR ni, kalau SAR ni paling tinggi 16. 10 paling tinggi 1610. 100 paling tinggi 1600. 9,000 paling tinggi paling rendah 16,000. Ini paling tinggi ialah 10 kan? So 16,000. Okey. Jadi awak kena faham tu dulu. Maknanya dalam sifir yang 10,000 ni, yang kat atas ni, sifir 5 ni, 5 ni, nombor 5 ni, mesti paling kurang ialah 16. Sekarang ada 5. Maka tak cukup. Bila tak cukup, kita ambil 2 nombornya. So nombor apa kat situ tadi? Kita tukar warna 59. Okey. So dalam 59 ada tak 16? Ada. So carilah mana yang dekat dengan 59. Kita tahu jawapannya. Dan jawapannya mesti kurang 59. Sebab kita operasi bagi, iaitu operasi tolak berulang yang kita boleh tolak. Jangan kita pilih nombor yang lebih besar daripada nombor yang kita cari. Okey. So carilah nombor 59 dan kurang. So paling tepat ialah 48. Okey, dapatlah 48. Letaklah sini 48. 48. So atas ini ialah 3. Tolakkan 113. Nah, sekarang cari pula 113. Tapi sebenarnya bukan 113 tau. 113. Jadi dalam sifir 100 paling tinggi ialah 600. Ini ada 113. Maknanya memang boleh. So carilah mana 113 dan kurang jika tiada. So cikgu nampak 112. Tulislah 112 dekat sini. So nombor yang ke-7. Yang ke-7. Okey, kita tolakkan. 1 turun 19. So ini dekat 10. So dekat 10 maknanya yang paling kecil ialah 1610. Sekarang kita cari 1910. Lagi besar daripada 1610. Maknanya boleh. So kita letak 16. Okey. Kita letak 16. Okey, so kita tolakkan. 16. Maknanya ni 16. Satulah. 1 tolakkan 35. Okey, cari 35 SAR. So paling kecil dalam SAR sifir 16 ialah 16 SAR. Tapi ada tak lagi yang dekat dengan 35? Ada, jawapannya 32. So letaklah 32. Atasnya 2. Tolakkan. Tolakkan 3. So jawapannya ialah 3,712 berbaki 3.
Tapi itu kalau awak darjah 1, 2, 3. Sekarang darjah 4, tak bolehlah buat macam tu. Memang akan selesaikan sampai semua dapat sama rata. Maksudnya, tak akan ada baki. Akan muncul perpuluhan. Jadi bila dah tak boleh bagi, maka muncullah perpuluhan. Dan tambahlah sifar. Okey, kita tukar warna. Dan tambahlah sifar kat sini. Mula balik. Cari 30 dalam 16. Ada tak? Ada. Iaitu 1. 16. Tolakkan dapat 14. Tak cukup. Bila dah tak perpuluhan, tambah lagi sifar. 140. Yang dekat 128. Letak 128. Yang sini 8. Tolakkan. Dapatlah 140 tolak 28 ialah 12. Okey, letak sifar lagi. Cari 120. Yang dekat 112. Letaklah 112. 112 ni 7. Tolakkan lagi. So 120 tolak 112 iaitu 8. Tambah sifar. Ada 80. Letak 80. Yang kelima. Dah. So itulah jawapannya. 3712.1875. Tapi jangan takut. Nanti kalau keluar soalan sebenarnya taklah macam ni. Setakat ni pengalaman cikgu yang paling kecil, yang paling banyak pun dia sampai 2 tempat perpuluhan je. Maksud cikgu dia sampai sini je. Sampai sini je. Sini je. Dah. Terus habis. Ni sampai 4 tu. Mantap. Okey, itu saja.